Assalamualaikum, saya Azhar. Okey, tadi hantar passenger daripada Terminal Sentral Kuantan ke Ceruk Kampung. Mana dah, gelap tadi. Terhantar seorang perempuan nak balik ke rumah ni lah, rumah kampung ni. Masuk dalam, memang tak ada passenger lah ni. Jauh juga tu. Tapi dapat berapa tadi, RM14. Okey, saya nak tunjuk Maxim. Bunyi apa tu? Bunyi brake. Okey, sambil jalan slow ni, jalan kampung, tunjuk Maxim. Kalau apa yang sudah complete tu, kita boleh tengok apa, klik orders, klik pass orders. Pass order tu kita boleh tengok tadi. Tadi pass order. Yang tu yang ni, ini yang 3 hari lepas, yang daripada Bukit Raja kan. Dia susunan dia yang lama tu kat atas, yang paling baru pun bawah. Jadi kalau banyak tu memang kena scroll jauh lah, kena scroll sampai bawah. Itu yang terbaru tadi, RM14. Yang tadi dalam bandar yang RM9 tu. Okey, klik pada yang tadi. Okey, Terminal Sentral Kuantan, RM14. Okey, kita review balik kan. Okey, dia tulis location dia Aneka Jaya, tapi dia kata lokasi tu tak tepat lah. Bukan tak tepat, dia sama je, sebelah menyebelah. Bukanlah salah, tapi dia tak boleh nak pin ke exactly rumah dia sendiri. Dia boleh pin ke rumah sebelah. Ini kawasan kampung betul ni. Yang kena banjir juga tu, air naik. Jadi tapi yelah, RM14. Tapi rezeki lah, sebab saya ejen hartanah sebenarnya. Saya bukanlah ejen hartanah yang hebat. Saya cuma itulah, cuba-cuba kan buat. Dia ni passenger tadi rupanya pergi balik hari KL, pergi kursus tiap-tiap minggu. Dah berapa tahun dia cakap? 2 tahun dah. Tiap-tiap minggu pergi KL 9 pagi, balik sampai pas tu. Jadi ini kira balik awal ni kot, dia cakap tadi. Dia memang tiap-tiap minggu. Dia ni ejen hartanah. Dia nak, yelah, nak upgrade skill lah, nak apa, sertifikat lah bidang hartanah ni. Jadi dia ni banyak pengalaman. Dia dah subset, jual projek. Jadi dia bagi kad. Dan dia minta nombor handphone saya. Yelah, saya tak ada kad. Tapi saya akan contact dia insyaAllah untuk belajar dengan dia. Dan juga saya memang ada prospek apa, nak jual rumah. So itulah, kalau kita buat Grab ni, buat Maxim ni, memang bergantung sepenuhnya. Mungkin stressful lah juga kan. RM14 kena hantar Ceruk Kampung mana tak. Tapi pada saya, walaupun mungkinlah dapat sikit, tapi rezeki tu dapat kenal dengan orang. Yalah, yang tu lah, yang tu ada kaitan dengan bidang saya, yang itulah. Jadi itulah gayanya. Masing-masing ada tujuan masing-masing lah. Jadi memang ada yang memang betul-betul bergantung kepada Grab, Maxim ataupun e-hailing lah, untuk sara hidup kan, untuk keluarga. Saya ni kena buat dua-dua lah. Saya tak tahu lagi lah berapa lama lagi saya akan buat e-hailing ni. Selagi kereta tak rosak, ataupun selagi diri sihat lah, tak sakit apa-apa, ataupun orang tua tak terlantar apa, saya mungkin akan tak lama di Kuantan.
Jadi saya masih lagi perlu mencari rezeki bidang hartanah. Yang buat video ni pun saya saja lah, bukanlah nak jadi nak monetize, nak dapat duit daripada YouTube pun. Saya dulu buat video yang dulu-dulu pun buat saya saja je, nak mengisi masa lapang kan. Mengisi masa lapang. Saya bukanlah nak jadi influencer pun. Saya pun pemalu. Tapi nak berkongsi lah. Lepas ini tak tahu nak lagi on lagi ke. Dah pukul 12. Nak pergi balik semula ke bandar. Tengok ada passenger ke tidak. Kalau tidak, tu balik kosong je lah. Tapi no pressure lah pada saya hari ini. Dan akan datang, InsyaAllah lah, tak ada apa-apa yang terjadi. Yang cuma hanya InsyaAllah lah, hanya yang positif saja. Yang isu-isu tadi yang saya nak cerita ialah sebagai untuk orang-orang yang baru kan. Orang yang baru kan, what to expect lah. Apa yang akan dihadapi, kemungkinan bersedia lah. Okey, ni dah 6 minit dah, panjang ni kan, lama pula nak upload. Okey, Assalamualaikum.